masuk kerja awal pagi, kopi ke teh? Oh, sorry. Kedua-dua tu bukan saya punya favor. Saya, faktor umur kot. Saya dah tak minum kopi atau teh sebagai booster. Saya cuma mengambil makanan yang protein tinggi seperti telur ataupun natural saja di awal pagi. Sebab dia itu saja yang boleh mengoptimalkan sebab yang melegakan perut. Jadi bila perut saya selesa, saya dapat mengoptimalkan masa tersebut di pejabat. Jadi mungkin orang lain kopi dengan tea, saya bukan kopi atau tea tetapi air kosong. Saya, Profesor Dr. Nurzila binti Osman. Pada ketika ini, saya menjawat jawatan sebagai pengarah Pejabat Penerbit UTHM. Jadi, selaras dengan fungsi universiti, pejabat penerbit memainkan peranan yang sangat penting di dalam menguruskan penerbitan universiti. Di Pejabat Penerbit, kami ada dua penerbitan yang penting iaitu satu penerbitan ilmiah dari kategori buku, yang kedua penerbitan ilmiah daripada kategori jurnal. Pada ketika ini, Pejabat Penerbit telah menguruskan 23 jurnal terindeks. Daripada 23 jurnal tersebut, 4 jurnal telah terindeks di dalam penarafan dunia iaitu Scopus dan WOS. Kemudian 14 jurnal mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan iaitu MySite. Selain dari itu, kami juga menguruskan pengurusan prosiding. Jadi di dalam penerbitan buku itu sebenarnya ada banyak kategori buku yang kita uruskan, bukan sahaja daripada staf-staf di UTHM, kami juga menerima penerbitan dari staf-staf luar sama ada buku dan juga jurnal. Baiklah, untuk pendengar-pendengar sekalian, saya ingin kongsikan dua signature program yang telah diuruskan oleh Pejabat Penerbit UTHM. Yang pertama adalah Facebook 2026. Facebook ini merupakan Facebook pada kali kedua. Pada kali pertama, buat julung kalinya pada tahun lepas, kita telah mengadakan pesta buku berskala besar. Maksudnya, penyertaan daripada penerbit-penerbit di bawah MAPIM dan juga penyertaan daripada penerbit-penerbit swasta. Pada ketika itu, jumlah penyertaan sangat menggalakkan dan kami juga telah menerima pelbagai kunjungan daripada pelbagai golongan masyarakat, sama ada masyarakat daripada kalangan pelajar sekolah, masyarakat kampung, masyarakat daripada IPT lain dan sebagainya. Jadi, saya sebagai pengarah semasa Pejabat Penerbit merasakan itu adalah kejayaan buat kali pertama UTHM. Kemudian pada tahun ini kami juga telah merancang Facebook untuk kali kedua iaitu akan diadakan pada 4 hingga 6 Mei pada tahun 2026. Jadi pada kali ini ada beberapa kelainan yang kita bawa. Kalau dulu kita hanya membawa pelajar-pelajar sekolah, rendah, menengah dan juga IPT. Tetapi pada kali ini, marilah bersama-sama ke Facebook UTHM kerana kami membawa juga pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah khas yang kita bawa bersama-sama ke UTHM untuk mencukil bakat mereka di dalam beberapa permainan-permainan STEM yang kita buat di dalam Facebook tersebut. Baiklah, saya akan ke penghujung rancangan. Jadi saya ingin kongsikan beberapa program menarik sepanjang Facebook 2026. Antara program paling menarik saya rasakan adalah program Makerspace iaitu program robotik. Yang program ini khas saya bawa ke Facebook 2026 yang diselaraskan oleh Encik Muhammad Syukri dan Dr. Zainab. Mengapa sebenarnya kita hanya fokus kepada program robotik? Berselaras dengan fungsi UTHM sebagai sebuah MTUN yang ke arah teknologi, kami warga penerbit benar-benar ingin meningkatkan kecintaan warga-warga sekitar Pait Raja dan Batu Pahat ke arah mencintai dunia STEM kembali. Jadi dalam program Maker Robot tersebut sebenarnya anak-anak akan dapat melihat program untuk membuat robot dengan mengoptimumkan keupayaan robot dengan masa yang terhad. Jadi biasanya program tersebut kita hanya mengkhusus kepada pelajar-pelajar sekolah rendah, menengah dan IPT.
Tetapi pada kali ini kita buat sedikit kelainan di mana kami juga ingin melihat peluang dan ruang daripada anak-anak kurang upaya daripada sekolah-sekolah khas. Sekiranya mereka mampu untuk mengoptimumkan robot, saya kira adalah sangat wajar bagi umat-umat yang Allah berikan dengan semua sifat yang cukup ini untuk mencintai balik dunia STEM ini. Kerana asas di UTHM adalah pendidikan teknik dan vocational. Jadi, saya menyuruh kepada warga sekitar Pak Raja dan Batu Pahat, marilah bersama-sama untuk memeriahkan Facebook 2026 kerana kami ada program robotik yang sangat biasanya diminati oleh para pelajar dan juga ibu bapa. Selain daripada itu, apa lagi yang kita ada di Facebook 2026? Kami juga akan menyantuni penulis-penulis UTHM yang telah sepanjang tahun saya kira mereka bertungkus lumus untuk menghasilkan buku-buku penerbitan ilmiah yang diterbitkan oleh pejabat penerbit UTHM, dan juga kami ingin menyantuni penulis-penulis jurnal yang setiap tahun berusaha gigih untuk meningkatkan bilangan jurnal di UTHM. Jadi dengan itu kami akan memberikan apresiasi kepada mereka. Selain daripada itu, kami juga bawakan program-program lain di dalam Facebook seperti program-program daripada pempamir-pempamir luar, iaitu contohnya kami bawakan program-program saringan kesihatan daripada klinik-klinik panel yang mereka juga telah membantu kami dengan menaja Facebook 2026. Kemudian jangan risau, selain daripada melihat buku dan juga merchandise berkaitan yang dijual oleh pejabat penerbit UTHM dan juga penerbit-penerbit lain sama ada swasta ataupun daripada Majlis Ilmiah Malaysia, kami juga menyediakan gerai-gerai jualan makanan dan minuman bagi memastikan para peserta dan juga pengunjung Facebook nanti dapat juga menikmatilah sedikit juadah yang dijual di kedai-kedai di sepanjang Facebook selama 3 hari.